punya marah seluruh rakyat Malaysia. Nampak? Dalam keadaan dunia tengah huru-hara hari ni, rupanya kita Malaysia pun terpalit sama. Pasal apa? Pasal semalam kecoh bila mana dalam perutusan khas PMX telah memaklumkan bahawasanya budi 95 diturunkan daripada 300 liter menjadi 200 liter. Punya marah seluruh rakyat Malaysia. Bukan main lagi. Kencing lah apa sebagainya dikatakan kepada PMX. Harus diingat, untuk makluman hampa, bukan kerajaan saja nak kurangkan liter budi yang kita terima. Sebaliknya, hasil dapatan kajian mendapati bahawasanya 90% rakyat Malaysia yang menggunakan petrol menggunakan budi tersebut di bawah 200 liter. Oleh kerana itu, kerajaan mengurangkan liter yang kita terima daripada 300 menjadi 200. Harga minyak masih lagi sama. Masih lagi kita bayar dengan harga subsidi RM1.99. Dan kerajaan menanggung subsidi sejumlah 3.2 bilion ringgit hampa dalam nak memastikan kita rakyat Malaysia boleh menikmati subsidi dengan selesa. Jadi hampa, kita kena patut belajar bersyukur. Kenapa kena bersyukur? Ni hampa, negara jiran dah beratur panjang dah. Dah queue bagai duk habaq lah, queue-nya panjang berjela-jela pakai nak beli minyak. Sampai-sampai minyak tak ada, minyak habis. Berapa banyak pam petrol yang tutup. Sebab apa? Sebab tak ada minyak. India tak ada minyak, Thailand dah habis minyak. Sedangkan kita rakyat Malaysia, alhamdulillah, masih lagi boleh start kereta, isi minyak RM1.99, pergi balik kampung. Boleh lagi pergi open house dan sebagainya. Kerajaan jalan masih lagi jam. Maksudnya apa? Kita masih lagi aman hampa. Walaupun dalam keadaan minyak dunia tengah naik, kita masih lagi menikmati harga minyak dengan harga subsidi. Jadi bersyukurlah hampa. Stop salahkan kerajaan. Dalam keadaan sekarang, ekonomi tak menentu, dunia semakin huru-hara ni, stop salahkan kerajaan. Persiapkan diri kita dengan nak menghadapi kita tak tahu lagi apa yang akan datang. Wallahualam.